Saya, Aisyah Syafiq dari TV PSS Semenda melaporkan laporan mengenai aktiviti sambutan Bulan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati saudari pengacara majlis, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Bahasa dijiwa, bangsa dipuja, rakyat bahagia. Membawa isu bahasa sudah cukup membuatkan saya teruja untuk menyantunnya dengan asas-asas pidato yang akan saya sampaikan nanti. Berdirinya saya di sini hari ini bukan sekadar menyampaikan pidato, tetapi tujuan Bulan Bahasa ialah menyedarkan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan bahasa yang dramatis dalam komunikasi. Selain itu, menggalakkan warga sekolah menggunakan bahasa secara kreatif dan inovatif sebagai wadah penyebaran ilmu. Selepas itu, meningkatkan pengetahuan murid dalam bidang bahasa dan seni budaya yang diwarisi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam Malaysia Madani, salam Ratuku Malu Jaya, rakyat bahagia mengambil dunia. Salam pendidikan berkualiti untuk pendidik negara sejahtera. Bijak hanya puas berani laksana debat, hashtag PTV Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat zaman silam tetapi pernah digunakan oleh masyarakat Melayu dahulu sebagai alat komunikasi dan juga tanda ramalan cuaca. Di negara Kelantan dan Terengganu, contohnya layang-layang yang berbentuk wow dihiasi indah sebagai lambang kemegahan dan keharmonian. Malah, hiasan dan motif pada bulan mempunyai falsafah yang tinggi dengan adat dan budaya. Dengan berbesar hati, majlis menjemput sekali lagi Encik Pencari Bintai, guru penolong kanan pentadbiran, dengan diiringi oleh semua barisan pentadbir untuk menarik tali bulan bagi gimmick pelaksanaan bulan bahasa di hadapan tiang bendera. Dengan ini, dipersilakan. Itu sahaja daripada saya, Aisyah Syafiq melaporkan.